RUU Perkhidmatan Parlimen 2025 akhirnya diluluskan dengan 148 undi sokongan. Tapi peliknya, pembangkang tak mengundi langsung. Apa sebenarnya diorang takut kan? So kalau korang masih ingat, sejak tahun 1992 lagi, Parlimen Malaysia dah hilang kuasa autonomi dia. Masa tu kerajaan yang memerintah memansuhkan Akta Perkhidmatan Parlimen 1963. Sebab tu selama ini kita nampak macam Parlimen ni sekadar yes man untuk kerajaan. Semua keputusan seolah-olah dah kena chop awal-awal. Tapi sekarang lepas lebih daripada 30 tahun, akhirnya Kerajaan Madani di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya meluluskan RUU Perkhidmatan Parlimen 2025 dengan 148 undi yang menyokong. Ini memanglah satu langkah berani untuk kembalikan kuasa autonomi Parlimen. Tapi yang peliknya, pembangkang langsung tak mengundi. Takkan takut sangat nak sokong? Okey, jom kita tengok apa yang RUU ni bawa. Pertama sekali adalah pentadbiran Parlimen akan bebas sepenuhnya daripada pengaruh eksekutif. Maksudnya, semua keputusan pentadbiran tak perlu lagi lah tunggu lampu hijau daripada kerajaan. Parlimen akan ada kuasa penuh untuk buat keputusan sendiri tanpa perlu takut kena tekan. Yang kedua, pengurusan kewangan Parlimen pun sama. Bajet Parlimen akan diurus secara bebas dan telus. Tak ada lagi lah kes bajet ciput sebab nak bagi Parlimen tak terlalu kuat. Sekarang ni, Parlimen ada kuasa untuk uruskan bajet sendiri, pastikan semua perbelanjaan sentiasa telus dan tak ada campur tangan politik. Dan yang ketiga adalah bab pelantikan kaki tangan pun dah tak perlu bergantung pada JPA lagi. Dengan RUU ni, Parlimen ada kuasa sendiri untuk lantik pegawai yang kompeten tanpa perlu minta izin daripada kerajaan. Maksudnya, tak ada lagi lah isu orang kerajaan yang masuk Parlimen untuk jadi spy ataupun jadi puppet. Semua pegawai mesti dilantik secara profesional, bukanlah sebab kabel politik. Bukan tu je, RUU ni juga akan menubuhkan Majlis Perkhidmatan Parlimen atau MPP. MPP ini akan jaga semua hal ehwal Parlimen, sama ada dari lantikan kaki tangan, pengurusan kewangan, sampailah kepada program latihan untuk tingkatkan profesionalisme perkhidmatan Parlimen. Dan yang bestnya, sebenarnya ada 2 wakil pembangkang dalam MPP ni. So tak adalah alasan untuk kata kerajaan ni berat sebelah. Sebenarnya benda ni bukanlah benda baru. Banyak negara maju dah buat benda ni. Contohnya negara-negara macam UK dan Australia memang ada RUU macam ni. Di UK diorang ada Parliamentary Standards Act yang pastikan Parlimen ada pentadbiran dan pengurusan kewangan sendiri. Kalau tengok di Australia pula, mereka ada Parliamentary Service Act yang pastikan kaki tangan Parlimen dilantik tanpa campur tangan kerajaan. So kalau negara-negara ni boleh buat, kenapa kita tak boleh? Tapi yang paling penting sekali, akhirnya isu ini bukanlah sekadar Parlimen, tetapi berkaitan pasal isu rakyat. Sebab bila Parlimen lebih bebas, dasar-dasar yang diluluskan pun akan lebih telus dan adil. Ahli Parlimen pun tak payah nak takut kena tekan oleh eksekutif. Mereka boleh bersuara, ikut suara rakyat yang pilih mereka. So sekarang jelaslah kita nampak siapa sebenarnya yang nak reformasi, siapa sebenarnya yang sekadar sembang menunggang nama rakyat. PMX dan Kerajaan Madani dah buktikan mereka tak main-main dalam usaha nak kembalikan integriti institusi negara.